Beribu telah kehilangan kerja, especially dekat area Kuala Lumpur dan Selangor. Tetapi adakah trend ini akan berterusan untuk tahun ini? So jika kita lihat graf di sini, bajat berwarna kelabu adalah kehilangan kerja untuk tahun lepas. Tetapi bajat berwarna merah adalah kadar kehilangan kerja untuk tahun ini, di mana hampir 25,000 orang kehilangan kerja. Tetapi kenapa ini berlaku? Antara sebabnya adalah aktiviti ekonomi dah start perlahan. Contoh, apabila inflasi berlaku, kos untuk buat bisnes akan jadi lebih mahal. Dan untuk cut kos, apa businesses kena buat? Mereka kena lepaskan orang. So maknanya kalau kita tak boleh kawal inflasi, ini akan melembabkan ekonomi. Dan apabila ekonomi lembab, apa yang akan berlaku? Lebih ramai orang akan kehilangan kerja. So guys, kalau boleh dari hari ini tolong buat emergency fund. At least kalau apa-apa berlaku, kita ada sedikit duit dalam bank. Dan jika kamu nak belajar bagaimana untuk uruskan wang, saya telah tulis buku ini.